Assalamualaikum. Mungkin kita kena review bawah spirit sexuality. Spirit sexuality yang melibatkan dia punya ikon-ikon skema angin ni kan. Dalam erti kata balik. Ni. Dia ada spirit sexuality. Movement pun ada kan. Pasal anak bini aku tu spirit sexuality movement. Dia pakai karma dengan metodologi kan. Yang penting fakrologi dalam tu ada 19 fakrologi. Fakrologi tu ada terlibat secara dalam sistem financial dia bang. Dalam sistem keuangan, kapitalisme dia dalam cuci dia pakai mungkin pakai pencuci serbaguna tu. Dia pakai daripada dana awam interested ke macam mana tu. Tak faham juga. Lepas pada itu gunakan faedah bank atau apa benda, kena bankrupt. Aku pun tak faham juga lah. Kena review kes ni cepat mungkin kan. La ilaha illallah. Dia nak ke mana dia ni? Balik. 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 Kan? Dia metodologi punya saintifik tu kita perlukan lah. Salahnya twin ke individual ke kan. Dia ada package kan ginjal tu. Sekarang ni kita kena buat promotion lah benda tu kan. Dia ada promotion nak kena curi apa benda sistem etiologi dia dengan bahasa-bahasa yang 300 juta